Bila aku tengok budak-budak food delivery ni, aku macam nak tegak sikit tau satu benda dengan hampa ni, geng. Benda ni simple je, tapi ada efek juga dekat customer lain. Apa tahu benda apa? Penampilan diri. Dulu aku pernah tau buat video pasal ni lah. Aku tegak kasut, baju, ada yang setuju, ada yang bantah. Aku cakap simple je. Boleh tak pakai baju yang kemas-kemas? Lepas tu seluar, jangan pakai seluar lusuh. Kasut pun sama juga. Kalau kata kasut tu, pakai kasut crop ke kan? Ataupun macam aku ni, macam aku ni. Buka nanti TikTok shop tu, sepah kasut ada. Hampa je mau tak mau beli. Ada yang komplain kata, abang ni cakap banyak lah bang, abang beli je lah kat depa bang. Susah lah bang ni. Memanglah aku kerja ni untuk beli kasut kat hampa. Lepas ni nama hampa tu bin apa tukar ke bin aku. Lagi satu yang rambut panjang pun, pakailah scarf supaya rambut tu tak adalah terlalu messy sangat. Tak suruh pun pakai baju mahal-mahal. Orang nak tengok hang kemas nampak proper je. Sebab benda tu mempengaruhi juga keseleraan customer. Itu belum lagi aku tengok pasal bag delivery tu. Ada yang sampai bag tu dah macam belacan mat, berdaki. Walaupun bag tu susah nak dapat, harga mahal, at least hang cuci lah, bersih sikit. Yang jadi macam belacan ni sebab hang malas cuci. Bila dia dah hitam legam, lepas tu hang nak cuci balik dah tak boleh dah. Buatlah seminggu sekali cuci. Berapa ramai dah customer up dalam media sosial, ramai yang tak peduli tau. Ni aku tegak elok-elok ni. Kalau terasa tu betul-betul kalah balik, bukannya mempetikai balik apa aku cakap.